Tazkirah ini dibawakan khas bersempena 30 Ramadan at Saloma di bawah langit yang sama. Semoga Ramadan kali ini menghadirkan damai yang abadi, keberkatan dalam rezeki dan kasih sayang yang hakiki. Salam Ramadan Al-Mubarak daripada kami di Saloma, Kuala Lumpur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir ada dalam majlis ilmu kita bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka kita doa supaya Allah berkati kita. Allahumma barik lana fi hadhihi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi soalan pertama, semua sihat ke? Tu dia cara jawab macam orang sakit tu. Sihat ke? Hak ni baru kata betul-betul sihat. Baru nampak macam tak puasa. Okey, baik. Orang tua kata sihat-sihat, jangan lompat. Bila lompat nanti penat. Jadi kita habaq kata, saya doakan supaya semua ibu-ibu, kakak-kakak, bunda-bunda, nenda-nenda semua yang ada, agar dianugerahkan Allah kesihatan yang berpanjangan. Agar Allah kekalkan kecantikan. Agar Allah berikan kesembuhan dari segala kesakitan. Dan Allah himpunkan dengan orang-orang yang soleh di hari akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Baik. Saya bila cerita pasal bulan Ramadan ke, menghidupkan Ramadan ke, macam mana nak raih Ramadan ke, bukan makna saya paling pandai, okey? Ini sekadar berkongsi ulang kaji. Boleh? Jadi kita bukan habaq kata, dia duduk atas tu tak apa. Dah lah orang lah ni, dia jenis. Kalau orang utara, dia punya muncung ada level dia. Orang utara dia ada level dia. Kalau nak habaq tunjuk jalan, kalau nak tunjuk jalan, dia punya nu tu sikit dia. Nu. Habaq? Nu, sikit dia. Kalau habaq kata nak menunjuk, Allah, dia nak mengata ke orang. Oh, dia tinggi sikit. Dia nak nunjuk tu kata dia pandai ibadah. Ada orang utara dia begitu. Jadi, saya kalau bahasa Arab kata, lastu bi khairikum. Itu ayat dia. Apa dia? Bukanlah saya orang paling baik antara kita. Sebab apa? Sebab kalau nak ikut umur, saya yakin ada yang dekat bawah ni puasa lebih banyak daripada saya.
Kalau nak ikut dari jumpa Ramadan, saya rasa ramai yang duduk bawah ni lebih banyak jumpa Ramadan daripada saya. Betul tak betul? Of course. Sebab, okey, bagi tahu saya, Ramadan berapa kali setahun? Sekali je setahun, mana boleh berkali-kali. Okay, tengok soalan. Zuhur berapa kali setahun? Banyaklah 365 kali hari. Betul tak? Sebab setiap hari ada zuhur. Tapi kalau Ramadan, setahun sekali 30 hari. Betul tak betul? Jadi mana boleh satu orang, katalah umur dia 30 tahun, tiba-tiba dia puasa Ramadan lagi banyak daripada orang yang umur 50 tahun. Betul tak betul? Orang yang umur 50 tahun lah puasa banyak sebab dia dah jumpa Ramadan berapa kali? Bohong takkan. Lahir-lahir puasa dah. Amboi, takkanlah lahir-lahir puasa dah. Kurang-kurang umur 10 tahun baru puasa. Jadi kalau umur 50, jumpa Ramadan berapa kali? 40 kali. Jadi orang yang umur 30, dia jumpa Ramadan berapa kali? 20 kali. Mana boleh lawan orang? Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu. Imam Ghazali kata apa? Kalau orang yang muda tengok orang yang dewasa, dia kena kata apa? Allah, orang yang dewasa ni lebih baik daripada aku. Sebab apa? Ibadahnya sudah pasti lebih banyak daripada aku. Orang yang dewasa pula tengok orang muda, dia kena kata apa? Kata Imam Al-Ghazali, dia tak boleh belagak. Dua-dua tak boleh belagak. Dia kena kata apa? Allah, sonok jadi orang muda. Dosa dia lagi sikit daripada aku. Dia kena kata lagu tu. Barulah kita saling tengok yang muda dan dewasa saling sayang menyayangi. Duk elok-elok barakah hidup kita dunia akhirat. Betul tak kata pepatah orang tua-tua? Dua orang yang benci-membenci, dunia terasa sempit. Tapi dua orang saling sayang menyayangi, sejengkai terasa luah. Betul lah no? Sebab apa? Sebab bila kita kasih sayang, bila kita syok, kita rasa lapang sangat dalam keadaan hidup kita. Pasal itu, tengok saya, pasal itu, bulan Ramadan, semua orang jadi baik, jadi elok. Pasal apa? Sebab bulan ini terkenal sebagai bulan kasih sayang. Bulan kita ambil berat pasal orang makan tak makan. Bulan kita kesian ke orang, kita bagi sedekah. Bulan orang nak gaduh kita, kita tak mau. Sebab apa? Aku tak mau hang buat dosa, aku hilang dosa. Betul tak? Habis pahala aku duk buat dosa, hilang pahala aku. Bukan hilang dosa, hilang pahala. Betul tak? Sebab apa? Kita jadi orang baik. Bila jadi baik, kita timbul rasa sayang. Bila sayang, sebab tu Ramadan cukup dinanti-nantikan. Sebab apa? Dia bulan baik. Bulan baik. Jadi kena sungguh bila Nabi berkhutbah. Bolehkah saya minta izin? Saya nak baca untuk kita ni khutbah Nabi berkaitan dengan bulan Ramadan di hujung bulan Sya'ban hari itu. Di hujung bulan Sya'ban, Nabi kata kat para sahabat, Nabi naik mimbar, Nabi bagi khutbah. Nabi kata lagu ni. Nabi kata, Ya ayuhan nas, hai manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun. Akan sampai kat hampa semua, akan sampai kat kita, akan menjelubungi kita semua itu 30 hari. Nabi tak kata bulan Ramadan. Nabi kata syahrun azimun mubarakun. Nabi sebut. Bukan saya. Kalau saya main duduk depan ni, kita ni nak jumpa bulan Ramadan ni dahsyat tau. Kalau saya kata lagu tu, orang boleh kata, tak apa, dia ustaz. Dia syok. Kita hak gastrik ni. Contoh. Betul tak? Dia tak apa. Malam-malam jadi imam tarawih. Boleh Mai kat kami ni hak duduk semayang kat rumah sorang-sorang cemui. Tak, betul tak kan? Kita akan jadi begitu. Kalau saya kata. Tapi ini bukan saya kata. Ini hadis ini datang daripada mulut Nabi yang mulia. Nabi kata,
sesungguhnya akan sampai dekat kita semua satu bulan yang luar biasa dan penuh keberkatannya. Nabi kata lagu tu. Jadi maknanya apa? Semua yang ada dalam majlis hari ini dengan kita dan yang menonton kita, yang dengar suara kita, semua kena tahu bahawa Ramadan antara yang mahal dia, luar biasa dia, dan dia punya keberkatan dia. Okay, tengok. Allah maha adil tak? Adil kan? Adil ni maksudnya kalau Allah boleh bagi, Allah boleh tarik balik. Kalau Allah kata ada, Allah boleh bagi tiada. Sama macam bulan Ramadan. Kalau Allah bagi ada keberkatan dan kemuliaan, itu pun Allah boleh bagi hilang daripada kita dengan sebab beberapa perkara. Suatu hari, kita pindah hadis lain. Nak abang kata boleh hilang. Kan dia kata bulan Ramadan, bulan yang luar biasa dan berkat. Tengok saya. Mestilah bulan tu kira Allah ampun dosa. Ya, betul. Mestilah bulan tu syurga saja. Betul. Bulan tu mesti pahala banyak. Betul. Tapi ada juga amaran daripada Nabi untuk kita. Sebab tu saya nak baca hadis yang tadi tu untuk kita pulun. Pasal ada hadis satu lagi ni. Had Nabi peringat dekat kita. Nabi kata apa? Suatu hari, Nabi naik tangga mimbar Nabi. Nabi kita kan ada mimbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Nanti dengar nama Nabi, jangan lupa selawat. Kita tak mau termasuk daripada kalangan orang yang rugi. Tak mau masuk daripada kalangan orang yang ke akhirat esok Allah kata, bakhil kamu ni, bakhil. Pasal apa? Saya ada duit, saya bagi sedekah. Bukan. Hang bakhil sebab dengar nama Nabi Muhammad, hang tak selawat. Sedangkan dengan bersolawat tadi boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Oh. Tak, tu nantilah cerita. Sat lagi lah kalau dan. Cerita semua gelojor sangat. Kita tengok. Tengok elok. Nabi naik anak tangga mimbar. Mimbar Nabi kita ada 3 anak tangga. Anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga. Kan Nabi selalu naik anak tangga bila nak khutbah. Naik ya? Beralih khutbah. Tapi hari tu pelik. Nabi tak naik lagu tu. Nabi jijak kaki. Kalau orang utara kata jijak. Kalau orang biasa kata pijak. Ataupun injak. Lain lagu tu kan? Nabi jijak kaki Nabi atas tu ya. Tiba-tiba Nabi berhenti. Nabi kata, Amin. Nabi kata lagu tu. Jadi sahabat yang duduk bawah nak dengar khutbah Nabi, mereka belik. Selama ni duk naik anak tangga tu duk tup kalih alhamdulillah ataupun ya ayyuhallazina amanu ataupun ya ayyuhan nas. Nabi akan kata lagu tu. Tapi ni tak jijak anak tangga. Amin. Amin ni maknanya berdoa lah noh. Maknanya ada orang doa Nabi amin. Tengok saya sat noh. Apa dia? Kita doa, kita kata amin. Kita harap doa kita mustajab. Betul tak betul? Kita harap. Adakah kita betul-betul yakin dengan segala amal kita, dosa kita buat ni betul-betul Allah akan kabul? Ada, tapi kalau duk fikir dosa kemarin, dosa tak sah. Maybe. Ya betul tak? Maafkan saya. Kan? Contoh kan? Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Kalau orang tanya, hang yakin sungguh? Boleh renyah lah. Aku doa ni sebab Allah suruh. Tapi dengan dosa, sebab kan kita ada penghalang. Tapi kalau kita doa, kita minta, kita nak doa kita kabul, apatah lagi doa seorang kekasih Allah, takkanlah tolak pula. Jadi bila Nabi kata amin tu confirm dapat. Betul tak? Jadi Nabi kata amin. Para sahabat kata, oh my God, apa sebab ni? Jadi pecuak. Mereka semua duduk begitu. Nabi naik anak tangga kedua, berhenti pula lagi sekali. Amin. Nabi kata lagu tu. Lagi sekali sahabat kata, hai, 2 kali dah ni. Nabi naik anak tangga ketiga, Nabi kata,
amin. Sudah. 3 kali ni memang kalau Nabi, kawan-kawan tahu dah. Mesti ada very important message Nabi nak cakap. Ibu, kakak, bunda, penonton. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi keluar kot mulut Nabi saja, walaupun dua perkataan ya, benda tu boleh mendatangkan maksud sampai 80 ke 70, 80 maksud. Ada satu hadis Nabi pendek, Nabi kata apa? La taghdab, jangan marah. Hak tu yang Nabi kata. Berapa ramai ulama syarah sampai 70 pandangan. La taghdab, jangan marah. Tu saja. Sampai 70, 80 maksud. Ulama faham. Apatah lagi. Amin, amin, amin. Benda sama sampai 3 kali. Takkanlah Nabi lupa pula. Jadi bila Nabi beralih tu, para sahabat kata kat Nabi, ya, saya minta izin cakap Arab sana. Ya Rasulullah, sami'na kataqulu amin 3 marrat. Nabi, kami dengar Nabi kata amin 3 kali. Why? What is the because? Why? Nabi kata, lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril alaihi salam. Ketika saya naik anak tangga pertama, kata Nabi, saya pijak, malaikat Jibril turun mai kat saya. Turun malaikat Jibril mai kat saya. Apa malaikat Jibril kata? Ibu, bunda, kakak, maaf, saya guna perkataan kesat bagi kita, tapi malaikat guna perkataan tu dan Nabi amin. Sebab tu saya remind kita, jangan jadi lagu tu. Okey? Apa dia? Malaikat kata, syaqiya abdun. Maknanya Nabi naik anak tangga pertama, boom, Jibril muncul depan Nabi. Tapi dalam rupa Nabi nampak, kita semua tak nampak. Sahabat semua tak nampak. Apa dia malaikat Jibril mai tu? Malaikat Jibril mai tu, kata kat Nabi, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lah Muhammad. Celaka, minta izin maafkan saya. Celaka satu orang hamba mai bulan Ramadan, 1 hari bulan dia hidup, dia duk ada. Dia lalu 30 hari bulan Ramadan, 30 hari, 29 hari dia lalu. Walam yughfar lah. Tapi di hujung Ramadan Allah tak ampun dosa dia. Allah. Nabi kita kan maha penyayang. Nabi kita kan sangat penyayang. Nabi kita kan kasih kita. Betul ya tu? Patutnya bila Nabi dengar lagu tu, Nabi kena kata apa? No, Jibril, no. Kesian. Tak, betul tak? Kan Nabi kan selalu lagu tu. Kan Allah biasa tanya Nabi kita, ya Muhammad. Allah ni saya, benda ni susah nak cerita dia sayu. Kalau kita cerita jadi sayu kat kita. Pasal apa? Allah tanya Muhammad, apa yang hang mau? Nabi Muhammad kata, saya tak redha kalau umat saya semua masuk neraka. Makna Nabi tak suka kalau umat Nabi ni disiksa. Ayat tadi tu, malaikat Jibril kata apa? Celaka satu orang. Maknanya hidup dia akan binasa. Patutnya Nabi kata, Jibril, no. Tapi Nabi kata apa sebalik dia? Amin. Orang yang macam ni akan hidup dia dalam kecelakaan sampai bila-bila. Selagi dia tak tobat. Pasal apa? Selagi dia tak minta ampun. Selagi dia tak perbetul. Pasal apa? Bulan yang ditutupkan pintu neraka. Bulan dibuka pintu syurga 88 luah. Bulan yang setan iblis kena ikat. Bulan yang satu amalan sunat equal to satu amalan fardu. Satu amalan fardu equal to 70 amalan fardu. Kan kita kata tadi telah datang bulan yang luar biasa kat kita kan? Tu luar biasa. Luar biasa dia apa? Luar biasanya. Nabi kata, apa dia tadi Nabi kata? Satu amalan sunat bersamaan dengan berapa? Satu amalan fardu. Seolah-olah kita semayang 2 rakaat tarawih sama dengan kita semayang 2 rakaat semayang subuh. Tu
pahala dia. Dan 2 rakaat semayang subuh sama macam 70 kali semayang subuh di bulan lain. Tu. Oh, berhenti sat. Pos. Kempen. Apa dia? Ini kempen peribadi. Saya mengajak semua orang yang tengok saya, yang dengar suara saya, ibu, bonda, kakak semua yang ada dalam majlis hari ni. Apa dia? Tengok elok-elok. Disebabkan bulan Ramadan ini adalah bulan digandakan pahala. Siapa-siapa yang ada qadha semayang tak habis lagi, qadha dalam bulan Ramadan. Sebab qadha itu hukum dia wajib. Maka pahalanya sama seperti 70 wajib yang lain dia dapat dalam bulan lain. Kalau bulan lain dia buat sekali qadha dapat 1 je wajib. Bulan Ramadan dia qadha saja, Allah bagi 70. Berhabis buang qadha kita dalam bulan Ramadan. Tak pernah kan orang buat kempen macam ni, betul tak? Itu saya kata, saya buat kempen macam ni. Ini kempen saya. Saya ajak orang perhabis qadha dalam bulan Ramadan. Bukan qadha puasa, qadha sembahyang. Siapa yang ada qadha sembahyang, perhabis buang. Siapa yang nazar sembahyang, perhabis buang bulan Ramadan. Sebab Allah gandakan dia punya pahala dia banyak-banyak. Sambung balik cerita tadi. Nabi naik anak tangga. Pap, Nabi pijak anak tangga tu. Apa berlaku? Malaikat Jibril kata, celaka satu orang. Mai bulan Ramadan berlalu 30 hari, 29 hari. Dia sikit pun Allah tak ampun dosa dia. Nabi kata, amin. Memang binasa hidup orang lagu tu. Okay, saya bagi privilege kepada ibu-ibu, bonda-bonda, kakak-kakak yang ada dalam majlis ni. Nak sambung perhabis naik tangga ke? Nak sambung hadis yang luar biasa? Kira penonton dia tak tahu apa. Dia kira terima aja apa kita kata. Mereka tak main. Hak main privilege lah. Nak perhabis naik anak tangga ke? Nak perhabis hadis luar biasa? Ambil gelonjor. Kita try dua-dua. Okey, mana dulu? Perhabis yang tangga dulu, lepas tu luar biasa. Boleh? Boleh? Okey. Nabi naik tangga kedua tadi, betul? Nabi kata amin juga. Apa berlaku? Okey, sat. Disebabkan anak tangga tadi lebih dekat kepada kita yang nombor 1, saya abang dulu. Sebab itu, walaupun bulan Ramadan, bulan yang mulia, walaupun bulan Ramadan penuh dengan pengampunannya, walaupun bulan Ramadan dilipat gandakan pahala, walaupun bulan Ramadan penuh dengan segala amalan sunatnya, tapi bulan Ramadan juga penuh dengan ancaman dan amaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang tanya, malah Tuhan buat perangai lagu tu. Saya kata, pasal apa nak marah? Cuba tanya mak-mak yang ada. Cuba tanya ayah-ayah yang ada. Kita bagi segala perkara baik ke anak kita. Marah pun tidak. Dia nak kita bagi. Dia minta kita tunaikan. Tiba-tiba kita minta pergi kat dapur ambil air. Dia tak mau. Apa perasaan kita? Orang tua kata, luruh. Amboi hang aku boleh lahirkan hang bagi hang mati. Aku boleh lahir hang, tak mau lahir hang, aku tahan hang biar hang lemah dalam air ketuban aku. Tak betul tak betul? Tanya semua orang, benda tu boleh buat lah. Aku, waktu doktor kata lahirkan anak, aku boleh buat bodoh, tunggu tak payah lahir hang atas muka bumi. Tapi aku pilih untuk lahirkan hang. Dah lahir, orang lain lempak anak lagu tu. Aku besarkan hang sampai tara lagu ni. Hang membesar dengan air susu aku. Hang membesar dengan suapan aku. Ini saya ni cakap ulang ni bukan sebab apa. Hari tu dekat tempat kami belajar, satu negara tu namanya Mesir. Ada seorang anak, dia bunuh mak dia. Dia cekik mak dia sampai mati. Bila di depan hakim, hakim tak jatuhkan hukuman terus. Hakim baca dulu ayat Quran cerita pasal yang ni. Nangis dok tu. Mana boleh repeat dah. Mak mertua boleh ada banyak. Kalau menikah banyak. Betul betul? Bukan bermakna saya. Tak. Teringin menikah banyak tu semua lelaki ada. Bulan puasa tak bulan puasa. Tapi
Bukanlah bercakap tu nak buat lah. Tapi nak abang kata, mak betul boleh ada banyak. Mak betul hak seorang tu ya. Satu rahimnya boleh mengandungkan Ustaz Don. Hak rahim tu je. Mak saya aja, Cik Maryam binti Abdul Qadir saja. Dia tak boleh jadi dua. Jadi budak tu dia pergi cekik mak dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tak tahu nak kata apa tu. Esok jenuh nak menjawab depan Tuhan. Dia orang kata, orang tua-tua kata makan tak sudah. Atau bahasa utara kata makan tak habis. Tak macam mana? Kalau orang lain bunuh mak hang, hang tak dan selamatkan tak apa. Ni hang bunuh mak hang, esok nak jawab lagu mana? Pasal tu dia jawab apa? Hakim tu kata lagu tu. Tu yang saya ulang balik. Ayat tu. Saya hamak tu lah. Hang ni aku lahirkan hang, aku besarkan hang, aku bagi hang suap dengan aku boleh tak suap hang, biar hang menangis sampai biru kat situ boleh. Tapi aku pilih aku suap hang bagi makan bagi kenyang. Hang dah besar, aku tak biar hang bodoh, aku hantar hang pergi sekolah. Betul kan? Betul? Tahu-tahu semua tu aku duk buat kat hang, aku tak cukup tidur jaga hang bila hang sakit. Tahu-tahu bila aku kata, "Pi sambil ayak mak dahaga, hang buat muka kat aku." Tengok saya, Sat. Padan tak seorang mak terasa hati? Padan lah. Habis kalau Tuhan buka-buka mata sedut udara tu pun dia bagi. Keluar nak main sini. Boleh tak anytime accident? Boleh. Dia bagi selamat sampai. Ada tak orang tengok makanan sedap-sedap tak lalu makan? Ada. Kita dia bagi selera. Masya Allah. Tambah bulan Ramadan. Semua benda rasa nak makan. Tahu-tahu kita buat perangai lagu tu di bulan Ramadan. Hak dia baik dah. Tu dia marah. Tu yang dia hantar malaikat Jibril mai kat Nabi Hebab. Naik anak tangga kedua. Kena dengan cerita kita. Anak tangga kedua apa berlaku? Nabi kata amin juga, betul tak? Minta maaf kalau saya duduk cerita ni, kalau ni, maaf kat saya. Tak, saya doa, ya Allah, supaya Allah pelihara kita semua, menjadikan bulan Ramadan kita bulan Ramadan yang terbaik daripada tahun yang lalu. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi naik anak tangga kedua, malaikat Jibril kata apa? Sekali lagi, minta maaf, saya guna perkataan tadi balik lagi sekali. Syaqiya abdun adraka walidayhi au ahaduhuma walam yudkhilahul jannah. La haula wala quwata illa billah. Apa dia kata malaikat Jibril? Celakalah satu orang manusia. Allah bagi kat dia dua mak bapak. Atau dia ada mak tak ada bapak. Atau ada bapak tak ada mak. Tapi dia ada salah seorang duduk dengan dia. Atau dia ada dua-dua duduk dengan dia. Tapi mereka tak boleh jadi reason untuk dia masuk ke dalam syurga. Dia ni orang yang celaka hidup dia. Nabi kata apa? Nabi kata amin. Habaq kat saya, Nabi ada bapak tak? Mana ada anak yatim? Betul kan? Nabi lahir pak Nabi tak ada. 2 bulan di kandungan, wafat ayah endanya. 2 bulan dalam kandungan, bapak wafat. Ibu, ayah. Cerita dia. Hai. Comel. Oh. Ambui. Ni. Abang. Tahu tak kata sebenarnya? Mak Nabi nak buat surprise tahu dekat ayah Nabi. Nak habaq kandungan dia. Ayah Nabi tak tahu pun mak Nabi mengandung. Nak tunggu ayah Nabi balik daripada berdagang. Nak habaq kata ni ada zuriat. Tapi pak Nabi tak ada balik. Wafat. Nabi tak ada ayah. Lahir-lahir tak ada. Umur Nabi 6 tahun. Minta maaf ibu no. Tak maaf. Nabi gali kubur mak Nabi sendiri. Umur Nabi 6 tahun. Nabi gali kubur mak Nabi sendiri. Tanam mak Nabi. Maknanya, mak tak ada. Tapi apa Nabi kata kat orang yang ada mak bapak tapi tak boleh bawa masuk dalam syurga, Nabi kata apa? Amin. Biar dia celaka dalam hidup dia. Saya doa di sini sempena waktu-waktu mustajab, iaitu ya Allah,
jadikanlah semua anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, berakhlak dengan akhlak Rasulullah, ada ilmu seperti ilmu Rasulullah, terpelihara hidupnya seperti terpeliharanya hidup Rasulullah, dan dikelilingi dia dengan kawan-kawan seperti kawan-kawannya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jangan. Nota sikit saja. Sebab minta maaf dah. Saya suka cerita ke orang ibadah dalam bulan Ramadan. Tapi kalau jadi anak durhaka, semua amalan tu habis. Boleh faham tak maksud saya? Sebab tu saya highlight benda ni. Ni basic teras dia. Para sahabat pulun dalam bulan Ramadan sebab depa dengan mak bapak depa tak ada apa dah. Depa dah memang anak terbaik dah. Contoh siapa? Uwais Al-Qarni, betul? Contoh lagi siapa dia? Abdul Rahman bin Auf. Contoh siapa dia tuan-tuan nak? Contoh anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat Nabi yang alim. Ayah dia Umar Al-Khattab. Anak alim di zaman Nabi. Ayah nak apa lagi? Dah tu. Sebab tu mereka semua pulun buat ibadah. Kita clearkan yang ni dulu. Sebab tu saya pesan, jom. Tak apa, tak lambat lagi ya. Anak-anak, jomlah kita jadi anak yang baik. Sebab saya yakin semua orang yang dengar suara saya adalah anak kepada seseorang. Tengoklah. Allah kata dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak apakah saya urai tajuk ni? Sebab saya rasa benda ni kurang zaman ni. Saya minta izin lah. Sebab ramai orang pandai hari ni, ramai orang pergi sekolah tinggi, tapi tak ramai orang boleh jadi anak yang baik. Orang tanya, betul ke? Sungguh, dengar saya cakap, kalau saya baca ni, lagi takut. Allah kata dalam Quran, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maafkan saya nak ibu-ibu, maafkan saya penonton. Saya kata apa ni? Saya nak kata, saya yakin ramai yang tengok saya sekarang ni, yang dengar saya sekarang ni, yang ada di dewan ni, adalah ibu-ibu yang biasa hati dia terentak. Atau bukan biasa, lah ni pun duduk tengah terentak. Maaf lah saya cakap lah. Ni bukan tajuk betul tak betul. Ada orang kata, bila dia dengar kita kata lagu tu, Allah, mak-mak tu suatu terentak sangatlah. Bagilah maaf kat anak-anak. Iya, kita memang lagu tu. Tapi jangan halang mak-mak rasa terentak. Sebab dia manusia. Dia manusia. Saya yakin yang ada dengan saya ni, ramai. Minta maaf lah. Bapak-bapak yang tengah terasa hati dengan anak-anak tapi tak tahu nak ungkap. Hak tu lagi payahlah bapak kan, dia telan sorang-sorang. Saya yakin yang ada dengan saya ni, yang duk tengok saya ni, yang duk duduk dengan saya momen lah ni adalah anak-anak yang rasa menyesal tak dapat buat paling baik bila mak bapak dah tak ada dah. Sebab lah ni baru boleh buat. Dulu serba kekurangan. Maafkan saya kalau saya cakap lagu tu, maaf. Bukan nak so sentimental pada, tapi nak kena habaq. Jadi Allah sebut dalam Quran, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Aku mewajibkan hampa semua kena esakan aku dan kena buat baik dengan mak bapak hampa. Lepas tu Allah sambung. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ni dalam surah Luqman. Tadi dalam surah Al-Isra' lain. Ini surah Luqman 2. Allah kata apa? Wala taqul lahuma uffin. Jangan kata tengok saya, tengok saya, tengok saya. Selalu orang hurai, kebanyakan orang hurai, saya nak hurai bahasa canggih. La ni. Apa dia? Tengok saya sebut. Tengok. Jangan marah saya.
Allah kata, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wahai anak, janganlah kamu kata kat mak bapak kamu sekalipun. Dan jangan jerkah dan tinggi suara kamu kat depa. Wa qul lahuma qawlan karima. Cakap elok-elok dengan depa. Okay, tengok nah. Quran, Allah guna perkataan paling pendek. Orang Melayu kalau baca yang tu, kita semua tak terasa hati. Sebab bukan bahasa kita. Pembohong. Mana ada mak kita kata kat kita, Daniel, pisat tolong ambil serai kat luar. Mana? Tu bukan bahasa kita. Betul tak betul? Sebab tu bahasa Arab. Maka ulama kata terjemah dia untuk orang kita. Maka kata para ulama, apa dia? Di sini, nombor 1 antara untuk orang Melayu, apa dia? Paling wajah daripada mak kita. Paling wajah daripada ayah kita. Dia kata, mana ada orang paling wajah? Bohong. Mak hampa duduk depan hampa main handphone. Itulah zaman lah. Maaf. Anak saya kecil. Jadi bila kita duduk dengan dia, kita cakap dia confirm akan tengok kita. Anak tonton mungkin ada dah besar. Hak nonton ni ada besar. Ada tak mak kita duduk dengan kita? Dia duduk cakap, kita duduk balas mesej kawan sal. Itulah zaman lah. Jaga. Jangan. Sebab apa? Mak kita dia kecil hati benda lagu tu. Mak kita, ayah kita kecil hati. Tengok saya bukan abang kata saya bagus tak. Cuma saya nasihat sebab benda ni adalah benda yang saya sangat pegang. Saya bukan orang yang paling alim. Jangan risau kalau takat orang kata, apa duk dengar sangat ustaz ni bodoh. Saya sebenarnya abang kata, betul saudara kata, aku sebenarnya abang kata aku bodoh. Tak saudara risau Orang kata, betul saudara dengar dia ni tak alim. Tak saudara abang ke orang. Saya sebenarnya abang, saya tak alim Tapi bab mak bapak, bab guru, jangan. Saya cukup menjaga. Jaga saya sampai tahap mana saya share dengan tuan-tuan. Di rumah kami ada bilik mak bapak kami. Maknanya di rumah saya dengan isteri saya, kami ada bilik khas untuk mak bapak kami. Sampai ke saat ni, tak pernah lagi bilik mak bapak kami bukan duduk dengan kami sepanjang masa. Biasalah. Pencen. They have their own sweet time. Bahasa kami ni bahasa bahasa utara. Apa dia? Mampu pergi kat depa, depa nak pergi mana? Tok ke jauh. Boleh faham tak? Kunci rumah anak-anak. Ayah kami ada 4 orang beradik. Kakak saya, adik saya 2 orang. Kunci rumah kami, mak bapak kami ada. Maknanya anytime mereka boleh main, tak payah minta izin, mereka boleh masuk rumah kami. Tahu-tahu je tengok kereta ada depan rumah, kata, punggah. Alamak, mahal kita tak ada sedia apa. Dia sampai rumah lah. Kalau kita tahu, kita boleh sedia. Tapi, mereka boleh main anytime. Maknanya, mereka tak ada dengan kami sepanjang masa, tapi anytime mereka boleh main rumah kami. Tengok saya nak abang, apa dia? Rumah kami ada bilik mereka. Mak bapak kami boleh main anytime, boleh duduk bilik mereka. Sehingga saat ni, saya tak pernah lagi melunjukkan kaki ke arah bilik tu. Sebab tu bilik mak bapak. Begitulah cara kami dibesarkan menghormati mak bapak kami. Sebab tu saya berani cakap. Sebab tarbiyah saya teruk. Mak bapak saya tarbiyah saya teruk. Sehingga begitulah tahap penghormatan kita kepada ayah dan mak kita. Kalau berjalan, tak pernah potong mereka. Duduk belakang. Walaupun lah ni orang kata, Ustaz, duduk belakang. Sebab tu saya pesan kat kawan-kawan. Biarlah kita bodoh soih sikit pun tak apa. Biarlah kita tak apa cerdik sikit pun tak apa. Tapi kita dengan mak bapak jangan.
Mereka keramat hidup, binasa hidup kita, kalau binasa kita dengan mereka. Jagalah hubungan kita elok. Sebab tu zaman moden untuk kita tak kata, zamanlah menghimpun depan mak bapak kita. Sebab bila kita occupied, mak bapak kita nak suruh kita buat pun dia bukan orang bodoh. Dia akan fikir 2-3 kali. Jadi dia tangguh nak suruh kita pi tu, dia tangguh. Kita letak baru dia kata, ni, pergi ambil saya ayat. Ataupun, ni hang tukar channel saya. Betul tak betul? Ya, confirm. Sebab mak bapak ada wisdom. Maka berhati-hatilah kita, wahai anak-anak, ketika kita berhadapan dengan ibu bapa kita. Duduk tataplah wajah mereka. Seperti saya kata, mak bapak kita ada satu tu ya. Mudah-mudahan semua kita ni menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Nabi naik anak tangga yang ketiga. Nabi naik anak tangga yang ketiga. Nabi kata, amin. Pasal apa? Pasal malaikat Jibril kata, syaqiya abdun. Lagi sekali saya minta maaf, saya guna perkataan tu juga. Syaqiya abdun. Zukirta indahu walam yusalli alaika. Celaka satu manusia. Disebut nama kamu Muhammad kepada mereka. Tapi mereka sikit pun tak selawat kepada kamu. Nabi kata, amin. Mudah-mudahan kecelakaanlah untuk orang tu dalam hidup dia. Tu dia. Mudah-mudahan kita, saya doa juga, ya Allah, jadikanlah kita semua di kalangan hamba Allah yang sangat mencintai solat dan mencintai Nabi Muhammad dan meringankan mulut kita untuk berzikir dan munajat serta membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, keluarga kita, zuriat keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Ibu-ibu, bonda, kakak-kakak, abang-abang penonton yang saya kasih sekalian. Bulan Ramadan ni Nabi kata luar biasa. Bila kita dah baca hadis tadi, tengok saya. Kalau Allah kata celaka orang yang tak dapat pengampunan dosa sebab dia buat main dalam bulan Ramadan, maka orang yang sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan akan mendapat apa? Pahala dan wah sama. Ulang balik. Tengok elok-elok. Kalau orang yang buat perangai kat mak bapak dia, Allah kata celaka hidup dia. Kalau orang yang hormat mak bapak dia, syurga dan pahala. Wah kata. Kalau orang yang tak selawat itu hidup dia celaka. Orang yang selawat, syurga dan pahala. Wah kata. Maka jadilah kita orang sebelah sini. Jangan memandang rendah mengangkat telefon. Angkat telefon mak bapak kita. Jangan memandang rendah kepada orang yang hanya sembahyang tarawih saja tiap-tiap malam Ramadan. Pasal apa? Itulah menghidupkan Ramadan. Jangan memandang rendah. Dia kata, Allah bayang tarawih semua orang pun buat. Tak apa. Buat. Kerana itulah menghidupkan Ramadan. Jangan pula kata kat seseorang, Allah kerja dia baca selawat dia. Cuba baca zikir lain. Tak apa. Sebab siapa yang buat tu bagi dia syurga dan pahala. Jadi Nabi kata apa? Dalam bulan Ramadan ni ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan sabar. Tengok kat saya, apa saya nak abang. Nabi kata, dan bulan Ramadan ini adalah syahrul sabr. Bulan yang sabar. Dan ganjaran sabar itu adalah tidak bertepi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita pergi dekat depan malaikat, dekat akhirat. Ini gambaran saja. Tengok elok-elok. Nanti nak cerita ke anak cucu keturunan kita. Apa dia? Bila kita pergi, kita habaq, malaikat tanya, kamu main ni nak dapat pahala apa? Saya pahala zikir. Okey, ni pahala kamu. Saya main ini sebab saya membaca la ilaha illallah, ini pahala kamu. Saya main ini sebab menuntut ilmu, ini pahala kamu. Saya main ini sebab mengajar ilmu, ini pahala kamu. Kamu ni main sebab apa? Saya main sebab pahala sabar. Oh, sabar. Wait, malaikat kata, tunggu. Seolah-olah apa dia buat? Hak pahala tadi duk ulok-ulok tu, tak. Kalau main sabar, dia ambil tong pahala, dia simbah atas kita. Begitu gambarannya. Allah sebut sabar ni ganjarannya tak ada bertepi, syurga tu. Tengok saya. Geram tak kalau ada bulan Ramadan orang lain dan beli baju dulu kita tak dan. Geram kan? Tapi sabar tak? Sabar. Jangan pandang rendah sabar tu. Sabar tu adalah syurga.
Sungguh. Ha. Tengok Ustaz saya. Tengok Ustaz nak abang. Dak bila kata tengok Ustaz tu bukan duk main-main kat dia. Kena abang Ustaz kat depa dia tengok dia kata, "Amboi, ibu-ibu ni kerja duk main ya." Bukan. Bila saya kata tengok kat saya mana ada nota penting. Apa dia? Saya ulang balik ayat tadi nah. Geram tak tengok orang beli benda baru raya, kita tak ada nak beli lagi? Geram. Tapi kita sabar tak? Bagus. Jangan pandang rendah sabar tu, sebab sabar tu akan membawa kepada syurga. Orang kata, takkan sabar lagu tu saja boleh dapat syurga? Saya kata, kalau satu orang yang tak sabar dengan sebab dia tengok orang lain buat, apa dia akan buat? Pertama, dia akan marah suami dia. Kalau dia seorang isteri. Orang lain beli dah. Sama lagi sekali. Muncung. Orang beli dah lah. Kita tak beli-beli lagi. Bila nak tunggu sampai esok raya baru nak beli? Tak betul tak? Kalau tak sabar, dia akan buat lagu tu. Membuatkan apa berlaku? Suami dia mendapat tekanan perasaan. Betul tak betul? Sungguh. Yang kedua, kalau dia tak sabar dengan peristiwa tu, ada peluang tak untuk dia pergi mengata ke orang tu? Tiap-tiap kali raya tu boleh benda baru. Macam lah benda lama tak boleh. Bazar duit tu, baik bagi sedekah. Betul tak betul? Kalau dia tak sabar, dia akan buat benda lagu tu. Tapi bila dia sabar, dia tak akan buat dosa. Maka kata ulama, tidak buat dosa itu hukum dia wajib. Maka dengan sabar sikit tadi tu sebenarnya ganjaran dia wajib. Okey, tak percaya? Tengok saya. Tengok dia. Kalau mengata orang berdosa tak? Dosa. Kalau buat naya orang berdosa tak? Dosa. Kalau menghimpun untuk mencari fitnah dekat orang, berdosa tak berdosa? Dosa. Menghimpun untuk bagi sakit hati, berdosa tak berdosa? Dosa. Kalau tidur, orang yang tidur boleh tak mengata ke orang? Orang yang tidur boleh fitnah orang. Orang yang tidur boleh cari salah orang. Sebab itu tidur walaupun dia harus pada asalnya, tapi kita niat supaya tak membuat dosa, tidur tadi hukum dia wajib. Dapat pahala banyak. Tidur betul. Sebab itu jangan pandang rendah pada tidur. Siapa suruh kita tidur di waktu malam? Siapa suruh tidur di waktu malam? Allah. Allah yang ajak kita tidur di waktu malam. Betul tak betul? Wadduha wal laili idza hapai pun. Kita hapai. Sebab itu kata ulama, jangan mulai hari ni benda kecil-kecil yang duk buat harian. Makan. Kalau makan benda yang haram, apa hukum dia? Apa hukum makan makanan haram? Kalau makan cok keria halal, apa hukum dia? Pahala, bukan kenyang. Sebab itu, la ilaha illallah, duk kira kenyang pula dah. Orang duk kira pahala dosa, duk kira kenyang. Kenyang tu dapat. Tapi, tengok lagi sekali. Apa hukum makan makanan yang haram? Dosa. Apa hukum makan karipap yang halal? Pahala. Sebab itu ketika buka puasa, kita makan cok keria, kita makan karipap, kita makan kuih cara, kita makan donat, kita makan apa lagi? Cendol. Rasa lapang tu. Nampak hidang elok kat kami sikit kau Semua tu dicatat Allah sebagai pahala. Satu pahala sunat di bulan Ramadan bersamaan dengan berapa? Satu pahala Sebab tu biasa buka puasa, makan sungguh-sungguh. Cerita sungguh-sungguh dengan keluarga. Okey, tengok Ustaz. Jangan marah saya. Jangan marah saya. Apa dia? Jangan marah saya. Tengok elok-elok. Tengok. Saya bergelak dengan satu orang perempuan hak yang orang kata bukan ni lah, kira boleh kahwin lah, tapi tak kahwin dengan dia. Duk saja-saja duk gelak dengan dia. Kok. Tampak dia. Dosa tak? Awak pula tak berdosa? Dosa tak? Kalau saya bergelak, kok tampak isteri saya. Pahala tak? Itu jawapannya. Sebab tu bila makan bergelak dengan keluarga masa buka puasa, cuit mencuit ni apa? Melawak, gurau-gurau apa? Semua tu pahala. Bagi tahu saya, pasal apa setiap kali kita buat benda tu tak terlintas pun kepada kita benda tu pahala. Sebab kita rasa benda tu biasa, takkan nak kira. Ingat Tuhan macam kita.
Betul tak? Okey, saya bagi contoh sikit. Mungkin yang ada depan saya ni yang ada cucu. Minta maaf lah. Ada no? Betul? Ni. Kita jalan kat cucu kita. Kita jalan. Nampak cucu kita. Pambuh kat dia. Dah dengar Ustaz? Dengar Ustaz nak apa? Tahu sayang cucu. Dia kata, cucu saya. Saya faham. Sama bawa bertenang. Tu pun geram juga dengan Tok Wan tu. Mai kat cucu dia sayang. Dia tak tahu. Dia tabuh kita dulu. Anak dia tabuh. Okay, tengok saja bagi contoh. Kita jumpa cucu kita pergi kat cucu kita, pomboh dia lagu tu. Dikira salah dalam hukum hakam. Salah lah dia tak buat apa, hampir tabuh dia. Okey. Pusing belah ni. Pergi kat cucu, ni kuih cara. Granny beli kat cik, makan. Apa hukum dia? Very simple. Sebab tu Tok Wan beli makanan kat cucu, nenek beli makanan cucu buka puasa. Tahulah itu sebenarnya pahala yang melimpah ruah yang memanjangkan usia kita. Sebab itu bulan ni buatlah segala benda baik. Buat, tak usah peduli ke orang. Tengok. Tak mana, jangan marah saya. Apa lagu tu, abang? Boleh lah nyanyi bulan Ramadan ke tak Ramadan, boleh lah kot nyanyi tu. Zim, tolong saya Zim, macam mana? Selimut tu nyala lagu dah. Selimut tetangga. Bukan selimut putih. Mana mungkin selimut tetangga hangat di tubuhku dalam kedinginan malam-malam panjang. Betul? Okey. Tengok dasar lagu tu berdasarkan lagu tu, bukan dasar lagu tu, bukan. Berdasarkan lagu tu. Saya wa'ayazubillah tak buat perangai tu wa'ayazubillah. Selimut perempuan yang saya tak kahwin dengan dia duduk selimut dia. Apa hukum dia? Hai, dosa haram. Selimut isteri lawan balik yang tadi. Apa hukum dia? Semudah itu. Boleh faham? Apa pandangan? Okey, saya tahu depan-depan ni bukannya, saya tahulah kira bukan mufti lah sebab perempuan. Bukan mufti. Makna ilmu kita ikut dan lah. Tapi saya nak tanya, apa pandangan seorang mak biar anak dia duduk dalam kesejukan mati dekat situ? Astaghfirullah, betul kan? Astaghfirullahalazim. Okey, zalim. Ambil pula tak sah mak cucu. Seorang Tok Wan ditinggalkan cucu dekat dia. Dia biar budak tu menangis kelaparan. Mati budak tu. Apa? Oh, geramlah kita. Betul tak? Belah sini. Seorang nenek. Ni, hamba mai tidur sini. Aku dah buka kipas kat hamba. Apa hukum dia? Sebab tu jangan pandang rendah. Duk bentang tutup. Duk bagi mereka tidur tu pahala. Jangan. Duk. Ni. Bila mereka main ni. Mak bentang dah tilam kat mereka semua ni. Aircon pun buka dah. Tu dia lah. Kalau kipas pun pahala tu. Mereka tidur tu berpeluh. Kalau aircon lagi banyak lah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi, ya Karim. Dah tu saya duk tanya tu. Pasal apa? Bila benda-benda tu kita buat. Kita tak rasa benda tu pahala. Sedangkan Nabi Habak, maafkan saya lah. Seseorang yang memakan. Nanti siapa nak cari hadis ni boleh tahu. Geng-geng hak nak tayang rakaman kita ni. Kalau hampa dapat cari hadis ni, buh kat bawah tu bagi orang nampak. Nabi kata apa? Siapa-siapa yang makan dan minum dan dia tidak berhenti-henti memuji makanan dan minuman dia itu. Itulah antara ganjaran yang besar bagi dia. Jawab kat saya, biasa tak makan puji? Awak pula tak biasa. Pergi makan. Oh. Amboi, hang beli mana? Sedap bukan main. Pahala. Kita masak sendiri, orang puji sedap. Pahala. Siapa-siapa yang memberi makan kepada orang yang buka puasa, ada dua keadaan. Satu dia bagi sampai kenyang. Satu dia bagi makan saja. Belum tentu kenyang. Orang kata macam mana tahu lagu tu? Sebab Nabi Habak
Bila sahabat tanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kami semua ada duit bagi orang makan. Macam mana?" Nabi kata, "Tak apa. Maksud aku bagi makan ni, seteguk susu, seteguk ayak kosong, atau sebiji kurma, atau setengah kurma dalam riwayat lain. Susu, minta mana? Bukan minum. Tunjuk ya. Hop. Kenyang tak? Lagu tadi. Susu. Hop, lagu tu ya. Kenyang ke? Tak kenyang lah. Kurma setengah, kenyang ke? Tak boleh. Ni semua muka-muka geng laksa ni tak ada kenyang lagu tu. Laksa semangkuk, boleh bagi kat kita setengah kurma. Kenyang apa dia? Kita tak kenyang, betul tak betul? Tak kenyang. Tengok Ustaz Abang ni kata apa? Kalau hak tu dia bagi kat orang, kata Nabi, tak kenyang, maka Allah mengampunkan dosa-dosa dia. Loh, Allah dapat pengampunan dosa. Tu tak kenyang. Kalau orang yang bagi sampai kenyang, siapa saja yang makan makanan dia, semua pahala orang untuk ibadah hari tu dapat ke dia. Esok ke akhirat, mak-mak ni, sebab tu, percayalah cakap saya. Tu sudah bohong. Pasal apa kita semakin dewasa, kita akan rasa insaf, kita sendiri akan rasa taubat. Pasal apa? Sebab pahala kita makin banyak. Mana, Mai? Aku bukan buat banyak pun. Tak. Tu duk bagi makan orang, duk masak kat keluarga. Setiap yang kita masak, seumpama kita puasa sebanyak hari itu juga. Maksudnya apa? Kita puasa hari itu. Tapi sebab anak kita makan makanan kita, suami kita makan makanan kita, Tok Imam makan makanan kita, jiran makan makanan kita. Seumpama kita puasa 3 hari, 4 hari, ikut berapa ramai yang makan makanan kita. 100 orang makan, seperti 100 hari kita puasa, hari yang sama. Jangan main. Alah, main mencurah-curah. Jadi saya menyeru kita semua, bulan Ramadan, tak usah gaduh dengan orang, mampu pergi kat mereka, buat kita punya kerja baik. Setiap amalan harian kita, semuanya benda-benda baik. Buatlah benda-benda baik itu. Contoh, satu lagi boleh ke? Apa? Ni kita tahu lah, kita dah mengaku dah, kita semua bukan mufti. Ilmu kita ikut dan. Tapi kita tengok sama tak pandangan kita. Tahu lah? Apa pandangan kita? Rumah bertimbun, baju kotor tak basuh sampai seminggu. Astaghfirullahaladzim. Kalau orang tua-tua kata malaikat mai tak? Apa pengotor tu dekat situ ada baju anak hang main kat selut ni kotor berapa minggu dah. Baju dia kena ayak jamban lah apa semua. Betul tak betul? Kira apa hang ni? Betul tak betul? Okey. Peluh dah busuk main 3 hari baju anak kita main bola lah tak basuh-basuh. Betul tak betul? Rumah busuk lah apa semua. Malaikat mana nak suka benda-benda lagu tu? Betul. Jadi bahasa kita kata apa? Malaikat tak mai. Apa pandangan kalau duk basuh baju tiap-tiap hari, rumah bersih, apa berlaku? Malaikat mai. Kalau yang ni tadi benda buruk dapatkan dosa, hak ni dapat apa? Selesai. Percayalah cakap saya. Sebab itulah Nabi habaq setiap amalan yang sunat itu pahala dia sama dengan wajib. Hak mana wajib pahala dia 70. Pasal apa Nabi habaq lagu tu? Suruh kita ambil kira semua benda kecil-kecil kita buat dalam hidup kita. Semua benda kecil-kecil. Okay, tengok lagi sekali. Last contoh. Saya bagi semua contoh yang possible lah tahun ni. Zaman-zaman lah. Apa dia? Ni, handphone. Member kita hantar mesej kat kita. Dia habaq. Ni, aku dapat beli baju aku teringin tu. Hang tengok saat. Okay, pum dia hantar gambar kita. Kita reply. Allah ingat hang seorang saja ada. Aku pun boleh beli lah. Apa pandangan? Bagus tak bagus? Astaghfirullahaladzim. Hang kawan jenis apa ni? Betul tak betul? Dengan jawapan kita. Tu no, alhamdulillah, syukurlah doa makbul. Apa pandangan? Bagus tak bagus? Hak ni boleh apa? Hak ni? Sepanjang kita duk puji kawan kita, duk kata benda baik kat kawan kita, duk ucap alhamdulillah, ni semua pahala. Terima kasihlah hantar maklumat, kami syukur dapat baca. Berbanding dengan hang ingat hang seorang tahu maklumat ni. Tak betul tak? Tak, okey, jawab kat saya. Kita boleh tulis tak lagu tu? Awak pula tak boleh, macam tak pernah tulis.
Tapi apabila kita memilih untuk cakap benda baik, pahala tak pahala? Khalas. Sebab itu rebutlah buat amalan-amalan baik daripada segala kehidupan kita. Dia akan mengkayakan kita semua dengan pahala. Saya minta ampun, minta maaf. Dah sampai dah penghujung dia. Kakak tu tak larat dah. Duk angkat tangan kat saya. So berhenti. Jadi saya pun mengambil kesempatan ini untuk menyudahi pertemuan kita. Tengok saya last kat semua. Last of the last. Apa dia? Ingat. Yang pertama. Don't use the same skill on the next level. Jangan duk buat lagu kita sekolah menengah dulu, duk buat cara kita kahwin dulu, duk buat macam umur kita 40 dulu, punya perangai dalam keadaan umur kita sekarang dah 50, 60. Don't use the same skill on the next level. You will lose, you will kena telan dengan setan dan amal ibadah kita yang lain habis. Mesti kena upgrade. Itu nombor satu. So, Ramadan ni, Ramadan kita yang ke-50, act like one. Bahasa dia. Boleh tak? Dia kata lagu tu lah. Buat macam Ramadan yang ke-50. Ingat, Nabi puasa 9 kali saja, tahu? Sikit je. Sebab tu Nabi dah wafat dah. Kita puasa 50 kali lebih banyak daripada Nabi kita. Patut lebih lawa ibadah kita. Kita patut kena pulun sama macam Nabi kita. Okay, yang kedua. Ingat. Apa yang kita dah buat ni, kata-kata dia, doalah untuk usaha kita dan usahakanlah doa yang kita doa. Boleh? Doalah untuk usaha kita dan usahakanlah segala doa kita. Bulan ini insya-Allah Allah pemurah memustajabkan doa kita. Mudah-mudahan Allah perkenankannya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا معسرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم بارك لنا في هذه الشهر رمضان بارك اللهم لنا في هذه الشهر رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وصلى الله على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami mengucapkan selamat menghidupkan bulan Ramadan Al-Mubarak.